Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun menyempurnakan satu majlis yang saya fikir selepas sebaik saja bencana ini berlaku, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah dan tindak susul yang sangat bagi saya sangat pantaslah untuk memastikan bahawa isu-isu kebajikan yang terkait rapat dengan warga KPM dalam kejadian ini diberikan perhatian. Jadi sebagaimana yang saya telah umumkan pada 3 Syawal yang lalu semasa di pusat penempatan sementara mangsa-mangsa tersebut, bahawa KPM mengambil tanggungjawab penuh menjaga kebajikan mereka dengan pengumuman berkaitan pemberian sumbangan daripada YGTHO dan juga Yayasan Didik Negara bernilai RM1,000 untuk setiap mangsa. Jadi hari ini kita telah pun serahkan kepada 128 orang murid dan 5 orang guru yang terlibat sebagai mangsa kepada bencana ini. Jadi kita harap mudah-mudahan dengan bantuan, keprihatinan dan juga sokongan yang kita berikan sepanjang bencana ini berlaku dapat meringankan beban mereka. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita bukan sahaja tumpukan pada soal pemberian sumbangan ini, tetapi banyak lagi sokongan-sokongan lain yang kita berikan, termasuk yang mangsa-mangsa yang dirawat di hospital, dilawat oleh KSU dan juga ketua pengarah. Begitu juga dengan sokongan-sokongan lain, termasuk dari segi akademik, sokongan psikososial sementara mereka tidak pergi ke sekolah dalam tempoh hari, sementara menunggulah dapat baju sekolah. Hari ini kita tengok mereka penggembira dapat baju sekolah baru dan sebagainya untuk meneruskan pendidikan mereka. Jadi secara keseluruhannya alhamdulillah selesai di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dari segi komitmen itu, dan kita akan terus memastikan sokongan kepada mereka ini diberikan dari semasa ke semasa, khususnya kaunseling lah ya ketika ini, kerana pasca bencana ini pastinya ada juga kesan kepada mereka, keluarga mereka, ada yang hilang tempat tinggal, ada yang hilang keseluruhannya. Jadi ini tumpuan kita ketika ini. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh mereka. Terima kasih. Pandangan mungkin ada pelajar yang tak datang ke sekolah lagi atas sokongan akademik yang diberikan. Setakat ini semua dah datang ke sekolah. Alhamdulillah. Semasa mereka ditempatkan di pusat penempatan tempoh hari pun sudah ada kumpulan-kumpulan sokongan kita punya yang kita sebut sebagai academic support team daripada JPN datang dan memberikan sokongan akademik dan psikososial kepada mereka. Jadi sebab itu saya kata tadi, sokongan kita bukan hanya sumbangan semata-mata, tetapi sokongan yang menyeluruh, termasuk psikososial dan untuk akademik mereka. Jadi alhamdulillah mereka pun dah dapat pakaian, kelengkapan sekolah semua dan telah kembali ke sekolah, kecuali yang masih di hospital lah. Kelengkapan sekolah tu termasuk buku teks ke? Semua sekali. Berapa pelajar-pelajar yang terlibat? 128. Guru 5 orang. 128 ni ada yang dapat buku teks baru? Semua kelengkapan sekolah, termasuklah uniform dan sebagainya. Di hospital lagi, saya ingat berbaki lagi 2 orang Di hospital ada lagi berapa orang? 9, tapi dah keluar banyak. Dah beramai dan dah keluar. Jadi kita pantau dari semasa ke semasa lah. Ada permohonan untuk masuk ke asrama tak untuk student ni? Setakat ini tidak ada lagi lah. Jadi kita kalau ada kita akan pertimbangkan. Mesti kita akan bagi prioriti, keutamaan kepada mereka. Okey? Ada bantuan-bantuan lagi akan setakat ini yang telah pun kita selaraskan di peringkat persekutuan dan juga di peringkat kerajaan negeri telah pun kita selesaikan lah. Jadi kalau ada keperluan-keperluan lain, kita akan lihat dari semasa ke masa dan berdasarkan keperluan. Okey? Alright. Ya, banyaknya. Yang bantuan 1,000 hari itulah maybe. Betul. Ya, betul. Okey? Betul lah? Okey. Okey. Terima kasih.